tiba di Hat Yai. Kita tiba di Hat Yai sekarang. Kita baru tiba di Hat Yai. Nah, kita tak nampak kebun ketah dah. Nampak bangunan-bangunan je. Nanti ya, bangunan yang terbesar sebelah kiri kita ni, ini tempat shopping mall yang paling besar, Central Mall. Ya, Central Hat Yai. Central Hat Yai ni kalau yang paling besar, nombor 1 dekat Bangkok, nombor 2 dekat Phuket. Hat Yai ni nombor 3. Yang lepas tu bangunan belakang putih tinggi itu Lee Garden. Sebelah kiri ya. Hujung sana yang putih tinggi itu Lee Garden. Pusat bandar. Hat Yai ni orang panggil bandar yang tak pernah tidur. Masuk lane kanan. Kiri je. Kita terus je. Dekat mall ni masa dulu je, yang dia orang tak kurang nak masuk tu sebab makanan dia yang halal tu tak banyak. Tapi sekarang ni ya, yang viral-viral tu kebanyakan jual dekat mall. Macam cincau. Cincau, ai cincau. Lepas tu toro fly yang panjang tu. Ada kat situ. Roti ban. Central Mall ni kalau orang Hat Yai panggil apa tau? Shopping orang kaya. Dia mahal. Ya, dia mahal sikit. Tempat shopping orang kaya. Tapi makanan pun sekarang ni banyak pilihan. Banyak orang Melayu kita jual. Ya. Dia tulis halal. Tu tulis halal. Ni macam kedai ni pun halal. Baru buka ya. Kedai ni baru buka. Lepas pada mall sikit, ASEAN Night Market. Dekat-dekat ya. Sabtu Ahad cuti minggu kerajaan. Kalau private Sabtu buat kerja lagi. Cuti Ahad sahaja. Sini sama ya, satu negara sama. Ni ASEAN Night Market sebelah kiri kita. Jalan kaki sikit. Kalau rajin, tak rajin naik tuk-tuk. Lepas pada ASEAN Night Market ya, Greenway Market. 3 tempat yang dekat-dekat. Greenway Market depan tu, depan yang black putih juga. Putih sana. Ni lorong ni pun boleh lalu. Boleh masuk. Kalau kita jalan ikut lorong ni, dia belakang. Belakang Greenway. Greenway ni ya, dia jadi barang bundle separuh. Ya, lepas tu barang baru. Macam dekat ASEAN Night Market semua baru. Ni Greenway Market sebelah kiri kita. Pasal malam. Waktu ni tak ada apa. Ya, hanya ini kalau waktu malam jadi hidup. Itulah panggil Hat Yai bandar yang tak pernah tidur. Bandar Batman. Ada lagi
Belajar doktor. Nah, lepas tu siapa rasanya hidung tak mancung ya, boleh buat sini bagi mancung. Ya hidung. Boleh hidung, buat hidung bagi mancung sikit. Kalau kita masuk hospital sini, kita sakit kaki kan, dia operate lah perut, nak tengok apa-apa ada dalam. Dah ada belayar doktor, ada nak belayar. Sini ya, orang dari Indonesia banyak belajar doktor. Sini separuh kerajaan, separuh private. Jadi hospital besar, terbesar. Kami ke Rose Cherry, kedai kain.